Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So now kita nak pergi balik mana? Balik mana? Cepatlah, kita nak pergi mana? Tu video bukan gambar. Kita nak pergi balik mana? Nak pergi balik rumah Kampung. Balik kampung, rumah nenek. Okay, so tapi kita sebelum balik kampung kita nak pergi wedding dulu. Lepas tu yang dekat-dekat sini lah. Lepas tu kita bergerak balik kampung. Kampung kat mana? Ha? Kampung dekat Kelang. Okay. Bukan kampung, itu bandar. Okay, so kita nanti kita update, okay? Bye bye. Zas. Ayah buatlah. Okay guys, so kita orang dah sampai KL. Baru je sampai KL. So kita boleh tengok musim cuti sekolah. Perjalanan ni biasanya yang nak pergi ke Pantai Timur, memang semua arah, daripada Gombak, daripada Setapak, daripada Wak Semajo, memang tak bergerak ajam. Tadi pun dekat highway pun kita tengok sampai ke Temeluk je. So good luck untuk semua yang akan balik ke Pantai Timur. Drive safe. Jauh lah jam. Ya, daripada KL ke sana stay plate lah. Ui, menangis Mat. So good luck lah. Supaya hidup. Drive elok, jangan laju-laju. Abang JVJ kat depan tadi. So kita luncur ke Kelang. Ada lagu tak ada. Okay guys, so sekarang semalam kita dah sampai dah Kelang. So hari ni semalam kita rehat, hari ni kita nak pergi mana ya? Kita nak pergi mana? Tepat. Bawa kita nak pergi mandi swimming pool kan? Okay, so nanti kita tengok lah mana. Okay, bye bye. Sekarang ni kita dah sampai dekat Nusantara Village. So kawasan ni dia buat style homestay, tapi dia open juga. Dia punya kolam tu public use lah. So siapa nak mandi tapi kena bayar sikit lah. So location Nusantara Village ni dekat Jeram, Kelang. Kau boleh tengok lah. Dia kawasan baru. Kawasan parking memang luas. Tu diorang so excited. So excited nak mandi. Tak payah lah sayang. Baba so excited tak? Banyak barang. Ada kopi. So sini tempat makan. Homestay. Kakak. Hello guys. Hai, nama saya Toyol. Kenapa nama awak macam? Hai. Nama saya Rumi. Rumi pula. Rumi kan.
sambil bermain. Tak ada orang di kolam sana. Saya tengah nak turun slide. Dan ini dia orang ni apa ni? Dugong. Hana. Hana. Sumaya. 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 Buat apa? Ayah nak main kita kena pakai ni. Come, jom. Ni. Cepat. Ayah boleh ke? Kejap. Bawa masuk dalam bang. Boleh nak naik. Tak tangga. Jaga je, okey? Okey, cepat lompat. Bangun. Ya, jauh sikit. Jangan! Ready? Sana sikit. Slowly nanti jatuh. Okay. Ready? 1, 2, 3. Right, 1, 2, 3. Let's dive. Okay guys, so melayan dulu budak ni. Tengok dari melompat. Okay guys, so kita melayan dulu budak ni. Budak-budaknya melompat. Tu, betul. Tengok ada monster. Ada demon. Demon tembak-tembak kita. Sumaya tengah mandi air kat sana. Nampak tak? So kalau korang tertanya-tanya aku pakai kamera apa ni yang boleh masuk air ni, aku pakai DJI Osmo Action 5 Pro. Okay, baru je beli, baru 5 bulan tu. So memang untuk vlog lah. Yep. Nusantara Village. Memang sesuai sangatlah untuk sendi. Ni kedai makan sebenarnya. Dia buat package makan dan mandi swimming pool. Ada tempat dewasa. Macam aku duduk ni sekarang ni. Di situ ada tempat budak-budak. Oh, kita layan dulu. Okay, go!
guys, so sekarang masing-masing dah penat. Kita nampak dulu ramai-ramai. Kids best tak? Gigi bos cabut. Mana? Muai punya gigi tercabut. Boleh pula gigi tercabut. Sekejap, mana tengok. Okay, so nanti kita sambung balik, okay? Bye. Best ke tak? Okay guys, so sekarang ni semua dah siap. Nak balik dah. Tapi kita makan-makan dulu. Semua dah mandi, dah kemas. Ayah, best tak? Ini tengok masuk. Ayah excited? Ya. Ya. Bawa. Ya. Muai. Dah? Kat sini nampak. Dah dia menu pizza. Habis dah. Penat. Semua dah habis. Best tak? Best. Tak best. Gigi tercabut. Budak gigi tercabut. Cakap apa? Thank you Pak Tu. Tak best. Tak best. Okay, so nanti kita sambung balik, okay? Vlog kita kali ni. Okay guys, so sekarang ni kita nak balik dah. Semuanya pun dah penat. Ayah, best tak? Ayah penat? Okay lah, yang penat nanti tidur, okay? Ayah cranky dah. Ayah cranky macam Peppa Pig lah. Macam ni. Boy, best tak? Best. Best. Okay, boy sleep. Tak best. Dah. Kau nak tengok tak dah? Dah ingat tak dia cakap dia bukan Grandpa tapi dia dah suka boy. Oh. Sebab dia Ayah, go. Ayah tak suka boy sebab Ayah gegel. Okay lah. Okay lah. Okay, so kita sambung nanti. Okay. Hello guys. So hari ni kita nak pergi betulkan exhaust kereta jap sebab hari tu Fatin ada accident. So exhaust tu macam patah, terjatuh gitu bracket dia. So nanti kita review kedai kereta mana kita pergi, okay? Stay tuned. Okay guys, so sekarang ni kita dah dekat kedai exhaust dah. Kita nak tukar exhaust kereta kita. Ni hari ni aku pergi dekat Zip Exhaust Performance. Yang ni kedai dia yang dekat Shah Alam. Okay, dekat section 25 rasa. Tak silap. So, sebenarnya kalau korang tengok exhaust kita ni dah jatuh. Ini belah kiri, ini belah kanan. So yang ni aku tengok review dalam TikTok apa semua, memang kedai ni banyak lah barang. Memang banyak kereta dah review semua baik-baik semua. Ambil video ada diskaun lagi ni. Okay, so nanti kita tengoklah apa kejadiannya. Dia sebenarnya wife minta ada bunyi-bunyi sikit. Tak nak kuat sangat, sekadar ada bunyi sikit lah. Kita tengoklah macam mana end up dia. Jadi tunggu dan lihat. Ada? Tu ada sini. Kunci dia kunci. Ini kereta kunci. So kita akan pasang elektronik ni ya. Boleh open, boleh on off off. Tapi untuk tip kita pilih yang ni ya, Carbon Acrapol. Kedai dia menarik, besar. Ni cawangan HQ dia kat Shah Alam. Kalau dia ada cawangan juga kat Starbucks. Dia cawangan kedua dia. Menarik kedai ni. Kerja friendly, kemas, kedai kemas, teratur. Workmanship dia bagus lah. Okay, kita tunggu Sebelah kiri. Lagi. Naik sebelah kanan balik. Lagi. Okay. Bos.
Stand back. Pandai kasihan bukan? Ya. Apalah. Awak lagi dia. Nanti saya So sekarang ni kita dah siap. So memang recommended lah kedai ni. Workmanship okay, staff friendly, semua dia ajar macam mana apa semua, dia share info. So kalau kata korang berminat nak tukar exhaust, memang recommended sangat kedai ni. Dia pakai exhaust Zin dekat Shah Alam. Orang-orang Shah Alam, orang Kelang, boleh lah datang kedai ni. Okay, bye. Tunggu next video. Sangat recommended. Nak pakai exhaust boleh datang. Okay guys, so kita hari ni kita nak balik Terengganu balik lah. Okay, so kita salam mama abah dulu. Kita balik Terengganu lah. Okay, kita nak elakkan jam. Walaupun kita tahu memang tak jam sebab kita mau arus. Sebab dengan kita daripada hala Pantai Timur ke KL memang jam teruk lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana. Okay, jom kita balik. Biarlah, biarlah. Apa yang kita duduk je? Yang duduk sana. Yang Kenapa? mana? Yang mana? Elok. Yang mana kat sana? Bye bye mama. Bye 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 bye. Bye bye, salam. Ya. Agak. Meme. Ya. Bapa Ya, tadi dia. Jom balik. Apa? Everyone. Jom bye bye everyone. Ayo bye bye. Bye bye everyone. Bye-bye Kakak Hana. Kakak Hana jatuh, atuk. Bye bye. Atuk tak bye bye pun. Garang. Okay, bye bye nenek, bye bye nenek. Bye-bye Nini. Bye bye atuk, atuk. Okay, Jalin jalin. Bangga? Bangga. Okay, bye bye. Bye bye. Baba jangan nangis Baba, jangan nangis. Okay, Don't come. cry. Meh. Okay guys, so sampai sini saja kita orang punya vlog kali ni. Vlog balik bercuti di Kelang. Okay Ayah, Ayah cepat. Tak habis lagi Baba. Tak habis lagi, bye bye. Okay. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel kita orang. Jumpa lagi, bye bye. Ayah bye bye.